Assalamualaikum guys. Hai, apa khabar semua? Hari ni bulan Oktober. Atau dulu Awi ada buat lagu Tragedi Oktober. Kali ni tragedi untuk Honda. Rebate Honda CR-V mencecah RM17,000. Oi, banyaknya RM17,000 Honda CR-V. Ini dia Honda CR-V yang dibeli. Okey, oleh Puan Nazilah, tapi saya banyak berurusan dengan suami dia. Tahniah pada Puan Nazilah binti Muhammad Aziz. Okey. Apa-apa urusan saya hanya berurusan dengan suami dia je. Sebab senang. Jadi kita lepaskan loan Cik Iman. Okey, langsung tak pernah Tuan Iman langsung tak pernah berjumpa saya. Kenal saya dekat media sosial. Lalu dia cuba tanya bagaimana nak uruskan untuk dapatkan CR-V. Pilihan hati dia. Bos, RM17,000. Belum campur komisen lagi. Komisen saya milik anda pun dia dapat. Apa lagi nak? Tinted pun dah siap. Semua dah siap. Kereta lepas ni tekan minyak, jalan je. Okey. Dengan Azmi insya-Allah apa saja. Bulan ni Honda bagi rebate kau punya. Jadi customer ni daripada Kuala Lumpur. Turun ke Melaka, insya-Allah kita akan delivery kereta kepada dia. Terima kasih kepada Cik Iman bersama dengan isteri. Nanti kita pergi ke hotel untuk penyerahan kereta dia. So, komisen saya milik anda 017-622. Lupa sebelum tu 622. Dalam masih plastik lah, tepi semua masih plastik. Saya ulang balik. 017-622-3458 Azmi. Alright. Assalamualaikum guys. Hai, hari ni saya dekat Hotel Bayview. Apa saya nak buat kat sini? Saya nak serahkan kereta. Ni, kereta Cikgu Nazilah bersama dengan suami ni. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Dia sebenarnya yang berurusan dengan saya ialah suami Cikgu Nazilah ni. Betul Cikgu Ya, betul. Betul So, yang paling penting Cikgu, daripada Kuala Lumpur? Ya, saya dari KL. Daripada KL datang Melaka. Mana lagi bak kata Ketua Menteri Melaka? Mana lagi? Melaka le beli kereta. So, yang paling penting Cikgu, senang tak berurusan dengan Azmi ni? Sangat senang dan sangat berpuas hati lah. Sangat berpuas hati. Dengar cerita rebate bulan Oktober ni RM17,000. Betul ke Cikgu dapat? Ya, betul. Saya tak keluarkan 1 sen pun. Tak keluarkan 1 sen pun nak beli kereta ni. Dan akhirnya kita nak serahkan kunci kereta ni kepada... sebelum tu saya nak tanya, Cikgu dapat tak komisen saya milik anda? Ya, dapat. Alhamdulillah. Terima kasih Cik suami yang saya panggil Cik Iman. Rupanya Iman anak-anaknya. Baik. Langsung tak pernah berjumpa Tak pernah. Betul. Langsung tak pernah berjumpa dengan Azmi. So kita serahkan kunci kereta Honda CR-V 1.5V bersama dengan geran Enjoy the New Ride. Datang Melaka lagi. Support Azmi. Komisen saya milik anda 017-622-3458 Azmi. Alright.